tak relax Aku tak relax. Hujan pun redah Dah memang basah. Alang-alang dah basah Kau dah basahkan kepala kau kawan? Kau dah basahkan kepala kau kawan? Kalau ikut plan asal guys, kita akan bergerak pukul 4 pagi. Tapi disebabkan ada sedikit masalah, so kita gerak lambat sikit lah. Ni pun dah nak masuk waktu subuh, jadi kita lepaskan subuh baru kita gerak. Okay, jumpa lagi guys. Okay, sekarang pukul 6-8 minit. Dia gerak lambat sikit geng. Biasalah tu, benda-benda yang tak boleh elak. So sekarang ni aku dah siap-siap. Aku nak pergi ke rumah Alauddin. Dia tunggu aku kat rumah dia. So nanti kita baru gerak lah. Alright, jumpa lagi dekat step seterusnya. Bye bye. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, aku dah sampai dekat rumah Alau. Okay, kita ni alaunya. Kata-kata sikit bang. Kita dah shot 2 jam ni. Kata-kata. Kalau terlajak kata tu gagal. tak terkata. Okay, kita terus ke Benut ni. Tuang minyak dulu sebelum masuk highway. Kita tengoklah macam mana. Teruskan bersama aku dan Alau. Bye bye. Alhamdulillah geng, kita sekarang berada dekat Benut rasanya. Kita belum nak masuk highway. Kita tuang minyak tu. Tu minyak dah penuh. So kita tunggu Alau support tu. Mantap Tak. Dah terang geng. Tak terang. Maksudnya kita panas panjang ni. Cakap sikit. Ada kita nak minau ni. Pagi ni. Bagus lah, rendah bagus. Bagus, okey, bagus. Jalan dulu. Tak payah rushing lah. Benda pun memang dah lambat 2 jam. Tak apa, jalan dia pelan-pelan. Okay. Gerak tu. Bismillahirrahmanirrahim. On the inside, yeah. If you're not living good, yeah. Travel wide. I'm a rebel, rebel in the morning time. So rebel, and in the evening too. I'm a capturer, soul adventurer. Say I believe in man. Say I believe in man. I got work to do. Alhamdulillah, setelah sejam Sejam ke? Tak sampai. Setelah hampir sejam lah kita berjalan menunggang untuk sekarang ini kita sampai dekat Pagoh. So kita nak sarapan tu. Belum sarapan lagi guys. Jom sarapan. Makan guys, jom makan. Lagi cari makanan dulu Dan tau. Okay, ni menu kita bagi ni. Alam makan sedap sikit. Nasi goreng lauk paru. Aku makan mi hon sop je. Jom makan. Alhamdulillah kita dah siap makan. Cak. Okey lah, ke mana kita lepas ni? Lepas ni kita checkpoint isi minyak lah dekat Lebai Pedas Linggi. Pedas Linggi. 80 km Dalam 80 lebih. Baik. Isi minyak penuh. Mantap. Okay guys, kita dah nak gerak.
So kita nak tuang minyak dulu. Tuang minyak. Minyak dah habis, minyak dah kosong. Ayo. Yes, minyak pun dah penuh. Mari kita meneruskan perjalanan ke hentian seterusnya di Pedas Linggi. Yuhu. Yes, Alhamdulillah kita dah sampai dekat Petronas Pedas Linggi Tahu minyak satu buah abang tinggal. Mana? Oh ni ya. Yuhuu. Minyak. Okey, kita dah siap tuang minyak. Rehat kejap guys. Rehat sekejap. So, semua dah siap. Rehat kejap 5 minit. Nanti kita sambung jalan lah. Dia orang kata nak cari Maya. Maya Petron. Tak minta dia ada lah. Kita boleh bergambar dengan Maya. Hui. Kita dah sampai dekat Dengkel punya perhentian. Tuang minyak lagi guys. Minyak masing-masing keparit. Bismillah. Okay, sekarang kita berhenti dekat Dengkel. Member ambil nafas dulu. Alhamdulillah selamat tak ada apa-apa. Alhamdulillah lah setakat ni dipermudahkan urusannya. Terima kasih pada yang mendoakan perjalanan kami. Berasap dulu kata dia. Okay guys, sekarang kita bergerak menuju ke Rawang. Rawang pula, NKVE. Kita nak jumpa Maya dekat Petron. Kalau dia ada lah. Zam. Okay, sekarang kita berada di
Petron NKVE. Boleh tak rehat sekejap. Beginilah nasib kita. Yang dicari tak ada. Kau cik siapa? Cik Maya. Maya tak ada balik lah. Dah lah, kita gerak lah. Jom balik. Okey, kita berhenti rehat sekejap dekat sini. Panas tu. Dah pukul berapa ni? Pukul 12.42 lah. Tengah panas. Ni kita nak makan kat mana? Kita sekarang dah dekat Tanjung Malim. Ni bawah je Jambat, sempadan Selangor, Perak. Nak rehat jap. Panas sangat, panas. Itu dah dia. Okay guys, kita akan ke Sungai. Kita nak makan. Kita lagi dekat Sungai nanti. Jumpa dekat Sungai. Ya, kita tinggal dekat Nasi Bambu Sungai. Ramai mat. Ramai ya aku ambil ulang ya. Aku ambilkan ulang Ulang. Boleh. Boleh. Kan yang baik. Ya, nasi bambu. Nasi bambu. Lauk apa ni? Ini lauk kerang rebus, ayam bunian. Ayam bunian bunian, tak tahu ini orang kata dia killer dia. Ya, ini tendelah tahu sambal, punca goreng. Yang penting dalam bambu. Makan aja lah. Alhamdulillah kita dah selesai makan. So kita nak bergerak lah ni. Nak isi minyak dulu. Minyak dah tinggal 1 bar. Ni terus naik terus naik ke? Terus naik lah, tapi isi minyak lah dulu. Isi minyak, lepas tu nanti kita singgah dekat Latai Iskandar. Baik, terima kasih. Kita nak ambil gambar. Tu dia. Sekarang kita berada di Tapah. Sampai Tapah. Tengoklah
macam mana nanti plannya akan datang macam mana. Apa dia tadi Dan? Apa tadi? Kita makan dah, perut pun dah kenyang. So sebelum kita nak sampai ke kita punya penginapan, kita singgah dulu kat Latak Iskandar, basah-basah kepala. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita meneruskan perjalanan menuju ke Cameron Highland. Tapi kita singgah dulu kat Latak Iskandar. Hujan pula kita kat tengah-tengah tapah punya jalan. Ni jalan hantar naik kamera tapi kita lalu tapah. So ni dah separuh perjalanan. Hujan pula, kita stay dulu lah. Hujan guys. Dah tak jauh dah. Tapi hujan, kita berhenti dulu lah. Ni tempat Om Niaga ni. Sekarang kita berada di Latak Iskandar. Nana, ni member tengah set-set kamera ni, nak ambil gambar. Mak, gambar anjing. Nanti gambar nak letak mana? Letak dekat sini punya tempat lah. Tak jual Tak jual. Jom aku bawa kau jalan-jalan Latak Iskandar. Baiklah tempat dia, boleh mandi. Kalau bawa anak-anak riadah sini kan mak. Ya, Latak Iskandar. Settle ambil gambar. Dah settle? Dah pernah nak training Buat game. Kita mana GoPro. Alamak. Okey. Tunggu video daripada dia. Sekarang kita kat mana? Kita sekarang dekat Latak Iskandar. Alright. Okey, kita orang dah nak gerak ni. Jadi dah ambil gambar dekat Latak Iskandar ni. So nak bergerak. Kita menuju ke Tanah Rata Barat Tea dulu. Kita high tea dulu, baru kita check in. Kita hari ni kita tidur dekat
Cameronian unggulan nanti Kau pula yang tutup Bayang hitam tak pernah hilang, suara sunyi syarat depresi. Kau bukan hidup untuk puaskan hati-hati kotor yang tak pernah mengerti. Serious way, cobalah terus mencoba. Kita mula semula, walau perihnya luka. Tiada apa sengsara yang tiada penawarnya. Kita mula semula. Dengarkanlah melodi, suara hati mati ingin kembali. Sambut tanganku, jangan kau menyendiri. Sampai bila nak melawan rasa hati, terangkan apa saja risaumu. You know that I'll be there for you di saat ini dan selamanya. Kita mula semula, walau perihnya luka. Tiada apa sengsara yang tiada penawarnya. Kita mula semula. Dengarkan kata hatimu yang terbaik untukmu. Dengarkan kata hatimu yang terbaik untukmu. Kata hatimu, kata hatimu baik untukmu. Kata Awak tak delay Hujan pun redang dah memang basah. Alang-alang dah basah Kau dah basahkan kepala kawan-kawan. Kau dah basahkan kepala kawan-kawan. Basah guys. Hujan Cepat Sejuk. tiada apa sengsara yang tiada penawarnya. Kita mula semula. Kita mula semula. Kita mula semula. Okay guys, kita berhenti dulu. Tak tahu dekat mana ni. Sejuk, hujan. Dengan tak pakai baju hujannya, kita orang redah je. Tapi tak boleh tahan. Lagi 10 kilo je. Tapi sebabkan dah terlalu sejuk, kita relax dulu kat sini. Okay, kita berhenti sekejap dekat Barat Tea Barat Tea. Kita berhati tapi tak boleh nak minum sebab dah basah dah tengok atas bawah. Kita berhenti ambil gambar je. Memang tak boleh buat apa lah, basah. Hujan lebat geng. Ni kita Sejuk bai, cakap rasap-rasap oi. Kita nak ke homestay. Tengok nanti malam macam mana. Okay, jumpa lagi. Jam. Balok bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Guys, hujan guys. Kita dah sampai lama dah, tapi baru nak rekod ni. Memang siap pakai dekat lah. Macam mana? Tak apa aktiviti kita hujan ni? Malam ni nak kencing dobi lah. Sebab baju dalam pannier bag pun basah. Okay, water repellent dia dah habis tak function dah. So sejuk ni kena kopi dulu. Alhamdulillah, sedap.
Okey, beginilah suasana di tempat kami menginap Cantik lah, ada bunga-bunga. Hujan ni, masih hujan, masih gerimis. Tak tahulah apa aktiviti kita malam ni. Nampak tu bunga. Okey, jumpa nanti malam tengok apa aktiviti kita. So, aku nak review sikit bilik yang kita orang tidur ni, yang menginap malam ni. Macam inilah bilik dia. Satu katil queen. Jadilah untuk kita berdua. Tak akan jadi apa-apa punya kan. Malam ni nak record. Memang dah standby nak record malam ni. Ni je lah. Toilet pun okey, baik je. Boleh boleh lah. Nampak. Macam tu. So, kita nak rehat dulu. Aku pun tak tahu nak buat apa malam ni sebab hujan. Tengoklah macam mana nanti. Hai guys. Okay, sekarang ni aku berada dekat pasar malam Cameron Highland. Oh, hujan pun dah berhenti, dah reda. Jadi kita jalan lah. Tengok apa ada yang ni. Member macam orang sini pakai dekat. Mari saya tunjukkan awak jalan. Ya, pasar malamnya. Diriku sedari mahlunan. Macam biasa lah geng, banyak baju-baju je, tak ada apa pun. Sesak sikit Mari suka pilih. Madu. Ni ada makan-makan. Kopi. Nasi ayam geprek. Lama. Takoyaki. Ni lain ni macam mana? Ayam dia. Aduh. Okey, akhirnya apa yang kau beli tu? Kalau ada sahabat Cameron ni, kalau tak beli strawberry ni, orang tak percaya kau pergi Cameron. So aku belilah untuk cawan kecil ni. RM18, bye. Campur apa tu? Ini pistachio. Pistachio aku try Komen sikit. 9 per 10. 8.5. Padu. Dia letak luar ni, dia letak kunafa sikit. Suka lah? Sebut kunafa. Suka lah? Okey lah, Boleh repeat lah. Orang Arab mana makan strawberry. Okey, kita akan ke makan. Kita pergi makan steamboat pula geng. Member nak belanja steamboat. Sudah. Tadi kita dah pergi Dobi, keringkan baju. Yang ni makan pula. Ada. Aku tengah buat konten. Pakai je, aku nak bual dengan kau. Mana nak?
Raymond. Kita makan steamboat. Ramai meriah guys. Banyak pilihan daging Mantap. Daging apa ni? Kambing, Kambing kau baca. berpepper. Malas lah nak baca geng. Ini ada macam-macam jenis ni. Macam nak kambing apa ni? Ambil lebih sikit. Boleh. Ya cinta ya. Tu sayur-sayur. Makan guys. Ini makan. Ni sedap. Memang nasi goreng dah sedap. Mantap. Memang kan. Timut makan. Alhamdulillah settle makan. Habis semua. Terima kasih bos bayar. Okey, alhamdulillah kita dah siap makan steamboat. So, sekarang ni kita nak balik. Jam pun dah pukul 12. 12 Belum. Baru 11.45. So, kita nak balik. Tidur. Jumpa lagi esok. Bye-bye. Okay guys, aku sekarang dah ada dekat dalam bilik dah. Jadi kita dah pergi pasar malam Cameron Highland. Kita dah pergi basuh baju. Kita dah pergi makan steamboat. Mana kita pergi ni? Tak pergi mana tu je kan? So sekarang masa untuk rehat. Pukul 12.06 dah. Kita nak tidur. Sebelum tidur, esok kita pergi mana? Esok kita pergi mana? Esok kita nak pergi ke Kuala Mu. Tengok harapnya cuaca esok okey lah. Mantap. Sebab esok macam syok best tempat dia tu. Kali first time nak pergi kan. Tidur. Okay, esok destinasi ke Kuala Mu. Tapi pagi tu kita pergi ke Mozi Forest. Lepas tu makan nasi lemak abang strawberry. Adalah lagi step-step tu. Nanti aku tunjuk korang Okay guys, jumpa lagi. Selamat malam. Assalamualaikum.